Nanti pula tengoknya. Kan? Nanti tapi kena buang lah. Kau nanti lagi besar cacat-cacat dia. Di sini je kan yang baru ada. Jarang-jarang lah kita dapat ketuk tanduk macam ni. Pernah pakai apa-apa ubat ke, sapu ubat ke? Dulu suami saya, dia pun dah buat. Masa dia dah baik dah. Dia dah baik lah, dah lama, dah 2-3 tahun lepas dah. Dia baik sendiri. Dia ada baik, doktor dia bagi dia ubat. Itu yang kita nampak dia macam merupas sikit merah-merah ni sebab sapu ubat asid tu lah. Ya. Tu dia nampak macam merupas. Tapi dia tak mati, dia tak hilang sebab dia tebal. Suami puan punya ketua tu dia tanduk macam ni ke? Tak ada. Dia asalnya saya ni yang flat dia. Dia pun flat lah, tapi dia dekat jari. Jari dia. Tapi dia hilang lah bila sapu ubat tu. Dia hilang. Boleh hilang. Saya sapu ubat tu juga. Tapi tak jadi kat kita. Dia jadi macam makin meninggi, macam kaktus gitu. Yelah, kau dari mana ni? Dia Kau kira kita dari mana? Facebook. Okay. So nanti kita akan bagi view sikit kat sini. Kita akan bagi ubat sahabat Sarah, ubat bios, bagi dia kebas sikit. Lepas baru kita start potong yang inilah ya. Lepas kita potong tu dia akan berdarah banyak sikit. Itu tak apa. Nanti lepas tu kita akan freeze-kan dengan liquid nitrogen tu untuk matikan dia punya base dia tu, akar dia tu, tapak dia tu. Dalam masa 2 minggu nanti dia akan jadi macam melepup, dia stay hitam sikit tak. Jangan takut, memang lupa dia macam tu sebab dia dah mati. Kat akar dia akan jadi hitam-hitam sikit sebab dia tengah mati.